Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Rashdan bin Ghazali. Saya Muhammad Adam Harith bin Ramlan. Saya Muhammad Auzar bin Muhammad Bazlan. Saya Muhammad Adam Haikal bin Zulkifli. Kami dari unit BM2 PPI SMP 2526. Pada hari ini, kumpulan kami akan membincangkan satu situasi berkaitan dengan masalah membaca dalam kalangan murid sekolah rendah. Situasi yang diberikan ialah seorang murid tahun 1 sering keliru antara huruf B, D dan P semasa membaca dan menulis. Masalah ini merupakan perkara yang agak biasa berlaku dalam kalangan murid pada peringkat awal pembelajaran membaca. Hal ini kerana pada usia tersebut, murid masih dalam proses mengenal huruf, memahami bentuk serta membezakan orientasi huruf yang hampir sama. Berdasarkan situasi ini, kumpulan kami akan membincangkan 3 perkara yang utama. Pertama, kami akan mengenal pasti peringkat masalah membaca yang dialami oleh murid tersebut. Kedua, kami akan menjelaskan punca masalah yang mungkin berlaku. Dan ketiga, kami akan mencadangkan beberapa kaedah serta aktiviti pengajaran yang boleh membantu murid mengatasi masalah tersebut. Jadi kita akan melihat bagaimana situasi yang dialami oleh murid tersebut. Aduh. Cikgu, saya ada masalah dah dalam nak membezakan huruf B, P dengan D ni. Oh, mudah je. Cara dia macam ni. Baik, saya akan menerangkan tentang peringkat masalah membaca yang dialami oleh murid tersebut. Berdasarkan situasi yang diberi, murid tersebut mengalami masalah pada peringkat prabacaan. Peringkat prabacaan merupakan peringkat asas dalam proses pembelajaran membaca. Pada tahap ini, murid masih belajar untuk mengenal huruf, memahami bentuk huruf serta membezakan antara huruf-huruf yang hampir sama. Kekeliruan antara huruf B, P dan D menunjukkan bahawa murid masih belum menguasai kemahiran asas pengecaman huruf dengan baik. Huruf-huruf ini mempunyai bentuk yang hampir sama tetapi berbeza dari segi arah atau orientasi. Balik itu, murid mudah keliru ketika membaca atau menulis. Selain itu, pada peringkat perabacaan, murid juga sedang belajar mengaitkan huruf dengan bunyi. Jika murid belum benar-benar mengenal huruf dengan baik, mereka akan menghadapi kesukaran untuk membaca perkataan dengan lancar pada peringkat seterusnya. Jadi, seterusnya saya akan menerangkan beberapa punca yang mungkin menyebabkan murid mengalami masalah tersebut. Antara punca utama ialah bentuk huruf yang hampir sama. Huruf B, D dan P mempunyai struktur yang hampir serupa, cuma berbeza dari segi kedudukan batang dan bulatnya. Hal ini boleh menyebabkan murid sukar untuk membezakan huruf tersebut. Selain itu, masalah ini juga boleh berlaku kerana murid masih belum menguasai kemahiran diskriminasi visual, iaitu keupayaan untuk membezakan bentuk huruf yang hampir sama. Di samping itu, kurang pendedahan kepada aktiviti mengenal huruf juga boleh menjadi salah satu faktor jika murid itu tidak diberi latihan yang mencukupi dalam mengenal dan menulis huruf. Mereka akan lebih mudah keliru. Faktor lain ialah kurang latihan membaca dan menulis secara berulang. Pengulangan sangat penting bagi membantu murid mengingat bentuk huruf dan bunyi huruf dengan lebih baik. Okey, seterusnya kita beralih kepada kaedah dan aktiviti pengajaran. Akhir sekali, saya akan mencadangkan beberapa kaedah dan aktiviti pengajaran yang boleh membantu murid untuk mengatasi masalah ini. Antara aktiviti yang boleh dijalankan ialah aktiviti padanan huruf dengan gambar, iaitu guru boleh menyediakan kad huruf seperti B dan D dan P bersama gambar yang berkaitan. Contohnya B untuk bola, D untuk dadu dan P untuk pensel. Jadi murid kemudian perlu memadankan huruf dengan gambar yang betul. Okey, baiklah, selain itu, guru juga boleh menggunakan aktiviti menyurih huruf dan murid boleh menyurih huruf menggunakan lembaran kerja, pasir, plastisin atau papan putih. Aktiviti ini membantu murid mengingat bentuk dan arah huruf dengan lebih jelas. Seterusnya ialah penggunaan kad imbas huruf, iaitu guru boleh menunjuk kad huruf secara rawak dan murid perlu menyebut bunyi huruf tersebut. Aktiviti ini dapat mengukuhkan hubungan antara huruf dan bunyinya. Jadi, guru juga boleh menggunakan kaedah pembelajaran yang bersifat visual dan kinestetik seperti menggunakan pergerakan tangan atau bentuk objek untuk menunjukkan perbezaan huruf B, D dan P supaya
murid lebih mudah mengingatinya. Sebagai kesimpulan, masalah kekeliruan huruf B, D dan P merupakan masalah yang sering berlaku pada peringkat prabacaan. Namun, begitu dengan penggunaan kaedah pengajaran yang sesuai dan aktiviti yang menarik, guru dapat membantu murid menguasai kemahiran mengenal huruf dengan lebih berkesan. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.